Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Syahril dan juga Balkis masih lagi di sini. Ingatkan Balkis tak nak masuk dah sebab nak makan. Betul-betul. Sedap sangat colek tadi. Ya. Okey, baik, tak nak buang masa. Kita berada pada segmen yang best ni. Nak suruh anda semua dengar. Tajuk kita, Balkis? Tajuk kita memelihara anak angkat, pahala terangkat. So sebab sekarang kita tahu memelihara anak angkat ni memang sesuatu yang suci, tetapi bagaimana kefahaman kita mengenai hukum dalam pengambilan anak angkat dan macam mana dari segi hukum aurat dan sebagainya. Jadi hari ini kita bawakan Ustaz Rusdi Ramli, dan tak asing lagi lah Ustaz Rusdi Ramli selaku pendakwa bebas yang popular juga dalam Selamat Pagi Malaysia ni, yang akan berkongsi dengan kita mengenai anak angkat pahala terangkat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pakai macam ni lain sikit noh. Oh, kan? Macam Mahkamah Syariah tadi. Oh, itu JKSM. Ada gaya. Dah kurus sikit. Ustaz, kita cakap mengenai anak angkat ni, mukadimahnya macam itulah kan, macam Balkis cakap tadi, kadang-kadang hukum dan juga perkara-perkara perbatasan itu kita kadang-kadang kesampingkan. Agar tidak mendatangkan fitnah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu kita letak tajuk kita pada pagi ini ialah anak angkat pahala terangkat. Jelaslah maksudnya kalau kita salah takbir anak angkat bermaksud pahala yang kita harapkan daripada menjaga insan yang terbiar, tetapi bertukar menjadi dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebab kalau kita lihat rumah tangga ni sebenarnya adalah gedung pahala. Kita balik rumah, kita usap anak, kita bermesra dengan isteri kan, isteri memasak, suami keluar rumah cari rezeki, semuanya pahala. Allah catatkan pahala. Jadi gedung rumah tangga ni adalah satu pahala yang paling besar sebenarnya. Sebab itulah syaitan ni memang sentiasa cemburu dengan rumah tangga Islam ni. Sebab itu ada satu syaitan yang ditugaskan khusus untuk rumah tangga yang namanya Dasim kan. Yang dia duduk depan pintu rumah. Bila mana ahli keluarga yang masuk dalam rumah tidak memberi salam, Dasim akan duduk di atas bahunya, masuk dalam hati isteri. Lepas itu timbul perasaan benci pada suaminya, suami rasa kan, anak-anak rasa derhaka kepada ibu dan ayahnya. Sebab itu bahaya. Sebab rumah tangga ni adalah gedung pahala sebenarnya. Tapi oleh kerana masuknya seorang yang bukan anak ataupun bukan darah daging kita, dia akan menyebabkan yang selama ni pahala kan jadi dosa kalau kita tak jaga beberapa perkara. Untuk mukadimahnya pada pagi ini insya-Allah, anak angkat ni sebenarnya adalah tradisi jahiliah. Anak angkat ini adalah tradisi jahiliah, sama dengan hukum zihar, iaitu menziharkan isteri, menyamakan isteri dengan ibu kandungnya kan. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dengan 5, ayat berkaitan tentang zihar ini. Kadang-kadang zihar kita takut nak sebut kan, sebab kita tahu dia punya kifarahnya agak besar. Membebaskan hamba, puasa 2 bulan berturut-turut yang tak tahan tu. Kan? Takut untuk menziharkan isteri. Ataupun menyama isteri kan dengan ibu kandung kita. Tapi dalam ayat yang sama sebenarnya terletak juga perkataan anak angkat. Allah tidak menjadikan anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Jadi hukum jelas haram kalau anak angkat itu kita anggap sebagai anak sendiri. Tapi Islam datang. Islam menyelesaikan masalah zihar. Kalau dulu orang Arab jahiliah ni kalau dia tidak berkeinginan dengan isterinya ataupun macam nak buang isteri lah, tapi tak cerai, gantung tak bertali lah, dia akan ziharkan. Bila zihar haram selama-lamanya untuk bersama. Jadi Islam menyelesaikan masalah itu. Islam berikan jalan penyelesaian ialah ada kifarahnya. Yang pertama ialah bebaskan hamba. Yang kedua ialah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga adalah beri makan 6 orang fakir miskin. Ada caranya. Dalam masalah anak angkat juga ada caranya sebenarnya. Nanti kita akan bincang nanti sebagai mungkin di pertengahan kita punya perbincangan. Saya akan selesaikan apa jalan penyelesaian yang Islam gariskan untuk menyelesaikan masalah. Cuma yang pertama yang perlu kita bincangkan ialah apa masalahnya kalau kita tak takbir anak angkat ni dengan baik. Itu. Yang pertama sekali ialah masalah aurat. Aurat. Yang paling penting sekali masalah aurat. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Ahzab juga ayat 37 yang kisah Nabi ada seorang anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Dan ketika itu popular dengan nama panggilan Zaid bin Muhammad. Sebab ketika itu tradisi anak angkat ni, bila orang Arab jahiliah ni dia nak mengambil seorang anak angkat, dia akan iklankan di pasar ataupun di tempat-tempat awam bahawa mulai hari ini si fulan ini akan jadi anak angkat aku. Yang keduanya nasab keturunannya akan masuk dalam nasab keturunanku. Dan yang ketiganya ialah mulai hari ini dia haram berkahwin dengan anak perempuanku dan isteriku. Itu, Dari Nabi juga ada anak angkat ketika itu namanya Zaid bin Harithah yang asalnya hamba yang dibeli oleh Sayyidatina Khadijah. Jadi oleh kerana rapat
orang yang memanggil bahawa Zaid bin Muhammad sebab terlalu rapat sangat. Kan? Zaid bin Muhammad. Bila dalam surah Al-Ahzab ayat 37 ni, bila Zaid ni dia dah berkahwin, kemudian berlaku masalah dalam rumah tangganya, dan isterinya ketika itu adalah Zaid binti Jahsy. Dan bila Zainab bercerai dengan Zaid ni, Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk berkahwin dengan Zainab binti Jahsy ni. Likai untuk maksudnya tidak menjadi keberatan kepada orang mukmin berkahwin dengan anak-anak angkat mereka. Bermaksud anak angkat ni halal nikah dengan ibu angkat ni, kalau lelaki. Dan kalau anak angkat lelaki, halal berkahwin dengan ayah angkatnya. Kalau itu halal, lebih lagi lah halal pada adik-beradik angkatnya. Sebab itu bila kita mendedahkan aurat di dalam rumah, contohnya ya tak pakai tudung kan, pakai t-shirt dan sebagainya, macam biasa, tapi macam kita dengan anak-anak kita anggap macam biasa, macam biasa, tetapi sedangkan dia itu adalah orang yang halal nikah dengan kita. Itu kalau selepas daripada akil balik. Kalau sebelum akil balik ada kemaafan lagi lah. Tapi selepas akil balik, bila dah lepas akil balik, masalah aurat. Sebab itu saya sebut tadi, rumah tangga ni sepatutnya ialah pahala. Tapi oleh kerana pendedahan aurat yang kita tak sengaja kan, ataupun kita tanpa ada ilmu dan sebagainya, ataupun kita tak merujuk sebenarnya perkara ini besar dalam Al-Quran, pahala yang sepatutnya kita raih setiap hari tu, dia akan betulkan jadi dosa-dosa. Sebab seolah-olahnya macam kita mendedahkan aurat di luar, di luar pada lelaki ajnabi yang lain. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua ialah masalah penyembunyian nasab dan keturunan. Kita menyembunyikan nasab dan keturunan orang tu. Dia bukan anak kita, tapi kita panggil dia sebagai anak kita. Ambil dari bayi kan contohnya. Dan dibinkan. Kan, dan dibinkan. Baik, itu dalam Al-Quran juga surah ayat yang kelima tu menyebutkan bahawa panggillah anak-anak angkat kamu dengan bapanya. Kan, panggillah nama anak angkat kamu tu dengan bapanya. Andai kata nama kita Abdullah, kan, bapa betul dia Abdullah, alhamdulillah lah, senang lah. Tak boleh. Kita kena tukarkan nama lain. Kalau nama bapa betul dia Abdullah. Terutamanya kalau anak yang luar nikah lah. Anak luar nikah, dia tak ada bin kan. Jadi binkan ke Abdullah, dan kebetulan nama kita Abdullah, tak boleh lah, Allah suruh pilih nama lain, nama Allah yang lain. Sampai tahap tu maksudnya kita tidak boleh menyembunyikan nasab keturunan. Sampai tahap tu Ustaz? Ya. Tapi kalau dah orang yang terbinkan nama sendiri ni dah dalam IC macam tu, macam mana Ustaz? Okey, kalau macam tu kita kena bataskan lah. Maksudnya kena, sebagaimana yang tadi kita nak ambil, kita iklankan. Sekarang ni kita kena iklankan bahawa dia bukan anak angkat kita lah. Dia bukan anak kandung kita. Kena iklankan kalau maksudnya situasi kalau orang macam tanya mana? kita tak boleh sembunyikan dia punya nasab keturunan dia. Kalau kita kata ni siapa ni? Ni anak angkat saya sebenarnya. Ni anak angkat saya sebenarnya. Tak boleh cakap ni anak saya. Bila sebut anak saya, dia menyembunyikan nasab dan keturunan dia. Kita kena sebut bahawa ni anak angkat saya. Itu masalahnya. Kan? Dan masalah yang ketiga yang paling besar juga ialah masalah harta pusaka. Ya, harta pusaka. Betul. Bila dah dibinkan, bila dia dibinkan, bila meninggal ayahnya, dirahsiakan pula bahawa dia ni adalah anak angkat, kan? Jadi dia akan makan harta orang lain. Selama itulah dia berdosa. Dan selama itulah ayah dia dan ibunya berdosa sebab dia telah menyebabkan anak angkat ini mengambil harta ataupun mengambil hak orang lain yang layak. Sebenarnya anak angkat tak layak. Dan paling besar pun anak angkat ni layak untuk menerima wasiat. Iaitu 1/3 daripada harta yang ditinggalkan. Tapi kalau hibah tak ada masalah. Hibah masa hidup tak ada masalah. Hibah masa. Cuma yang berlakunya ialah dia maksudnya dia paling rapat, dan kadang-kadang anak angkat ni dia jadi anak mas dalam keluarga kan. Mungkin sebab dulu awalnya dia tak ada anak, jadi dia ambil itu, jadi daripada kecil kan, dia jadi anak mas. Kalau ada anak kedua, anak ketiga dan tu, dia tetap jadi anak mas. Jadi bila macam tu, harta pusaka kadang-kadang diberikan lebih kepada dia. Tu kan, dia berikan kepada dia. Bila kita menyembunyikan nasab, ni yang berlaku. Dan yang paling besar juga ialah masalah mewalikan anak angkat. Tak boleh kan? Tak boleh jadi wali kan? Tak boleh jadi wali. Dia kena wali hakim. Wali hakim. Tapi kalau dia mewalikan, macam mana tu? Kalau dah dah tak sah lah pernikahannya. Subhanallah. Kena nikah balik semula.
kena nikah balik semua. Ya Allah. Baik. Tapi kan Ustaz, kalau kita pelihara bayi tu dari kecil, dia jadikan bayi susuan, dah tak ada kan batasan tu? Okey, itu antara jalan penyelesaian yang Islam berikan. Yang pertama ialah susu kan. Jadi dia terus tukar daripada status anak angkat kepada anak susuan. Jadi habis dah terus. Kalau daripada bayi lah kan. Daripada bayi. Syaratnya sebelum tempohnya 2 tahun. Okay. Dengan 5 kali kenyang, menurut Imam Syafi'i. Kalau dah 5 kali kenyang, kita boleh sebut dia sebagai anak susuan. Anak susuan ni dah tak boleh berkahwin. Bila anak susuan haram berkahwin selama-lamanya. Dari sudut aurat tak ada masalah. Tapi aurat tak ada masalah. Aurat tak ada masalah. Maksudnya macam anak kandung, cuma anak susuan. Dan adik-beradik yang ni, adik-beradik susuan haram menikah dengan dia selama-lamanya. Tapi binti masih lagi. Bin dengan binti masih lagi ayah kandung. Nak selamat ambil yang bawah 2 tahun lah. Tapi satu lagi nak selamat juga, kalau anak lelaki ambil lelaki jugalah kan, kalau niat itulah. Tapi anak lelaki dengan lelaki tengok isteri kita pula. Nanti kahwin isteri pula haram juga. Isteri yang kena menutup aurat. Jadi ambil anak angkat daripada bayi. Bukan, satu daripada bayi yang pertama, yang kedua adalah daripada adik kita. Anak saudara. Anak saudara. Saya sedia ada anak angkat. Baik. Anak angkat. Yang pertama saya anak angkat. Jadi memang ambil daripada akak ipar saya ataupun akak isteri saya kan. Jadi dari sudut dengan isteri tak ada masalah lah, dia lelaki. Yang saya pun tak ada masalah kan. Cuma kalau saya ada anak perempuan nanti. Macam mana saya nak selesaikan? Satu cara selesaikan ialah saya mungkin terpaksa serahkan anak saya yang perempuan tu untuk disusukan oleh akak ipar saya. Untuk dia anak lelaki tu dia jadi adik-beradik susuan dengan anak angkat saya tadi tu. Itu je cara penyelesaiannya. Jadi susuan lah. Okey. Jadi itu cara penyelesaian. Yang kedua ialah kalau anak tu dah besar, contohnya dah lebih umur akhir balik, kahwinkanlah dengan anak kandung kita. Maaf, kita pula nak kahwin kan, nanti dia tak nak macam mana Ustaz? Itulah. Itu jalan penyelesaiannya. Jalan penyelesaian untuk dia boleh jadi menantu. Bila jadi menantu, aurat dengan kita tak ada masalah. Agak sukar jugalah tu kan. Sekarang ni orang bercinta dulu kan. Okey, tapi dari sudut anak angkat tu kan, Ustaz, bila agaknya masa terbaik untuk bagi tahu dia, okey awak ni anak angkat saya? Bila masa kecil ke, dah besar? Bila anak ni dah, kalau besar pula dia akan ada masalah tentang jiwa dia. Macam drama-drama Melayu kan, macam sedih. Betul, sedih, dia akan bawa diri, dia akan rasa tersisih. Walaupun dia anak emas dalam keluarga, tapi dia terus rasa tersisih. Dia tu, ini masalah masyarakat kita. Bila anak angkat je, dia tahu anak pungut. Satu. Yang kedua, anak luar nikah. Andai kata dia anak luar nikah sekalipun, masyarakat itu tak boleh nak menghukum dia sebab bukan kesalahan dan dosa dia sebenarnya. Dia adalah kesalahan dan dosa ibu dan ayahnya. Dan kalau anda kata kesalahan ibu dan ayahnya pun sekalipun, Allah beri peluang bertaubat, tak ada masalah pun. Kan? Jadi kita masyarakat jangan menghukum tentang bila ada anak angkat, kita tahu dia anak luar nikah, kan? Tu kita terus hukum dia anak luar nikah. Ustaz, kalau penonton tengah dengar ni yang dah ada anak angkat, mungkin bila dengar dia punya Ustaz nyatakan tadi agak orang kata takut juga kan. Tapi sebenarnya elok ambil anak angkat. Cuma apa yang boleh kita buat? Ustaz. Yang pertama untuk penyelesaian yang Islam gariskan ialah pertama susuan lah. Susuan itu memang kita kena susukan. Kalau dah 2 tahun nak susu? Itulah. Kalau dah lebih daripada 2 tahun, ambil yang kedua lah, nikahkan. Okey. Kalau tak ada, kita bataskan pergaulan lah. Bataskan pergaulan. Yang kedua, kita kena beritahu dia, maksudnya bahawa dia adalah anak angkat. Supaya, dia dengan adik-adik lain ada batasan sebenarnya. Ada batasan kan. Sebab itu sebenarnya susah. Sebab itu daripada awal-awal lah. Kita kena selesaikan masalah ni. Kadang-kadang masyarakat kita dia menyembunyikan, dia tak sampai hati nak sebut. Tak sampai hati nak sebut. Tapi kalau kita beritahu dia awal, dia dapat menyelesaikan masalah sebenarnya. Daripada dah dewasa baru kita beritahu dia tak boleh terima. Lagi kalau orang lain yang bagi tahu. Lagi lah kan. Jadi sebenarnya kita kena beritahu. Yang keduanya, jangan putuskan hubungan dia dengan mak ayah dia. Jangan putuskan hubungan sebab takut-takut nanti dia ternikah pula dengan adik-beradik dia. Tak tahu kan. Kan? Jadi masalah besar sebab itu anak angkat ni sangat penting. Sebab itu saya bawakan tajuk pagi ni ialah anak angkat, pahala terangkat, bermaksud kalau kita salah mentadbir anak angkat kita, pahala yang sepatutnya kita raih setiap hari dan setiap masa, setiap saat dalam rumah tangga tu, kan? Saya sebut sampai syaitan cemburu tentang rumah tangga ni kan, yang boleh bawa pahala, kan?
Tapi oleh kerana kita salah takbir dan kita salah urus anak angkat. Dan kadang-kadang kita lebih mementingkan perasaan kita, sayang, sedih kan. Sehingga kan kita menolak ataupun mengenepikan hukum Allah yang Allah sebut dalam Al-Quran secara direct, secara langsung berkenaan dengan tentang anak angkat. Dan Allah sekali kan perkataan zihar dengan anak angkat tu masa dalam ayat yang sama. Dalam satu ayat sama. Bermaksud kalau zihar suatu perkara yang besar, anak angkat juga satu perkara yang besar sebenarnya. Sebab itu boleh rujuk. Saya sebenarnya alhamdulillah dah siap kajian tentang anak angkat ni. Lebih daripada 100 muka surat tentang anak angkat. Bila akan diriliskan? Cuma satu, insya-Allah. Dalam masa dekat. Cuma satu. Ni keluar tajuk sikit. Dan tak ada kaitan langsung dengan kita bincang, ialah akak angkat dengan abang angkat. Okey. Penerbit, tajuk seterusnya minggu depan kakak angkat, abang angkat. Kadang-kadang abang angkat dengan kakak angkat ni dia nak membolehkan perhubungan kat sekolah kan. Trend nak berkapal-kapal kan sebenarnya. Saya ada pengalaman dah. Panjang cerita. Kita minggu depan dah. Tak boleh langsung. Dia keluar daripada perbincangan kita. Dia bukan anak angkat itu bukan maksudnya. Itu bukan. Itu tiada kaitan kalau kakak angkat apa-apa. Syariah macam dia. Baik. Okey. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih, insya-Allah. Satu pencerahan yang agak baik. Jadi kita harapkan anda semua sedar dan juga faham. Nak tak nak semuanya kena ada ilmu lah sebelum buat sesuatu perkara. Sangat berat untuk kita menitik beratkan hukum Islam dalam pengambilan anak angkat ni. Selamat